Assalamualaikum, geng. Malam ni kita ziarah makam apa, Mang? Makam Kanjeng Dalam Cikundul. Mungkin kalau orang Indonesia semua hafal dan kenal siapa Kanjeng Dalam Cikundul Arya Wirata Nudatar. Panjang nama Yang Wangsa Sagofarana Segalaherang. Itu salah satu bupati pertama Cianjur sekaligus Sultanul Aulia, insyaallah penyebar agama Islam kedua tanah Jawa Barat juga. Sesepuh. Ni tadi kita lalu, dia mencabar lalu jalan ni, geng, sebab terlalu gelap jalan ni kan. Kucing melintas pun nampak. Ini jalan dah okey. Depan ada lagi gelap. Ini masih perkampungan. Depan dah tak ada. Depan ni ada. Oh, depan betul tak ada. Panjang ada. Oh, betul-betul ni jalan ni. Jalan macam gini. Risau satu, hantunya satu hal, tapi lagi risau orang ni. Orang ni yang risau. Maling. Kita ziarah makam malam-malam. Kita punya ketenangan kalau malam tu, Bang. Betul. Oh, gelap, geng. Gelap, geng. Ni masih kampung lagi, abang ni cakap. Depan dah lalu kapal sawit. Belum lalu lagi lah. Belum. Nanti sampai kapal sawit, nanti kita sambung pagi. Oh, tak merih. Jalan sini bagus. Kalau dulu Oh, lagi teruk. Ini sudah detar. warna merah semua. Ini sudah detar. Adalah udah bagus. Geng, abang ni cakap start jalan ni dia dah gelap. Tembus kelapa sawit. Mamang selalu explore dekat sini lah. Ada banyak lokasi dia dah beritahu aku tadi. Memang gelap, geng. Kau? Oh, gelap betul. Kalau apa namanya? Tak pakai lampu. Dulu tanah merah, ni dah tar. Kecil jalan ni, tak ada kereta lalu. Ni berapa jauh lagi, bang, perjalanan dia? Sekitar 1 jam. 1 jam lagi? Ya. 1 jam lagi? Ya. 1 jam lagi, babe. Daripada Mamang punya tempat, lebih kurang hampir 2 jam lah nak pergi ke sini. 2 jam, geng, nak sini. Ni antara jalan ni shortcut lah. Shortcut tak apa, shortcut juga, 2 jam juga shortcut dia. Gelap. InsyaAllah kita 3 tempat. InsyaAllah. Berapa tempat? InsyaAllah. InsyaAllah 3 Ya, 3. malam ni. Ya. Mantap sekali. Pagi. Besok pun 3. Besok pun 3. Ya, insyaAllah. Tapi yang menentukan Kejar. tapi yang menentukan 3 ke tak kita ni, bang. Kita selalu tidur lambat, bang, bangun. Geng, ini dah masuk kapal sawit. Mamang cakap dekat sini kandang genderowo. Mamang selalu buat live kat sini, selalu masuk. Ni aku buka center ni, nampak. Tak ada kereta. Nampak, geng. Gelap, geng. Dah, Mang. Video tak nampak, Mang. Sini atas. Ke atas. Abang, Samping, sini. ke samping. Samping. Sifat Wujud. abang fokus. Lihat sini kasih tadi. Bang. Tepat ada depan. Ini nih. Ini besar, bang. Ini. Tak nampak, Mang. Video tak nampak. Tak nampak. Ini. Tak nampak, dia sama terus. Sama. Sama terus, Mang. Betul. Ini apa besar ini? Ini bisa lebih dari apa namanya tuh? Pohon sawit.
Bisa apa nama itu? Video tak dapat tangkap. Ini apa? Video tak dapat. Dia gerak. Itu lihat gerak dia tuh. Ini dia gerak. Tepi tu. Ah, ini pas bulat itu. Ah, Itu kepala gerak tuh. Lihat itu. Pohonnya pun gerak. Itu lihat. Lihat tak? tak nampak. Kamera tak nampak apa. Pergi. Ini. Kita dah sampai. Dah sampai bang Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, ramai orang. Cianjur. Langsung ngopi dulu. Langsung. Masuk. Geng, alhamdulillah kita selesai tahlil. Tahlil bang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi walinya Allah ataupun orang nomor 1 Cianjur, zaman Nombor 1 Cianjur. nomor 1 Cianjur zaman dulu. Insyaallah luar biasa. Alhamdulillah sampai selesai. Sampai. Mudah macam cepat Bukan cepat. Singkat. So alhamdulillah geng, Barong kan dapat jejakkan kaki kan dengan izin Allah, dengan kaki baru daripada Malaysia. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah nampak. Alhamdulillah. Akam nombor 1 Cianjur. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. So sekarang kita gas, mari. So geng, alhamdulillah. Macam biasa nak naik bukit, nak turun, nak pulang, turun lantai. So kita ada tempat lagi nak ziarah. So geng, kita dah selesai turun. Selesai alhamdulillah. Ardi Arya Wir Atanu Datar Dalim Cikundul 1603 1692. Masya-Allah. So kita nak pergi mana pula bang lepas ni bang? Untuk malam ini kita Gunung Jati, gas. Gunung Jati Gofur. Syekh Gufur, masya-Allah. Gas. So mang, kita ke dekat mana mang malam ni mang? Malam ini kita ada di Batu Kurung. Batu Kurung. Jawa Barat. Masjid Sadibi ya. Ini tempat yang kedua kita nak ziarah makam. Datangi, betul. Betul. Salah satu walinya Allah juga, ahli waqiah. Masya-Allah. Biasa. Ulama masyhur juga. Masya-Allah. Dan banyak peziarah juga, masya-Allah. Dapat silaturahmi. Sama rekan-rekan semua, masya-Allah, luar biasa. Ada 3 tempat, ada lagi 2, betul bang? 2. Apa? Ada 2 lagi kan? Yang kita mau pergi Ada lagi 2. Besok kita sambung Pancur Emas. Mas, betul. Lagi nampak. Aku tak pernah sampai sini. First time sampai. Sampai. Pancur Emas tak sampai. Pancur Besok insya-Allah sampai. Pancur tidur yang sampai. Ya, Pancuran Mas insya-Allah besok sampai. Geng, alhamdulillah kan malam ni bila masuk je bau wangi gila. Ini makam yang kedua untuk malam ni kita ziarah. So korang boleh nampak dekat sini dia tulis apa? Dilarang apa? Matikan handphone dan rokok. Peraturan adat setempat. Maksudnya tak boleh ambil gambar tau kat dalam ni. So bila tak boleh ambil gambar, tak boleh ambil video, kalau ambil juga itu bukan hak kita dan dosa besar tau. Jangan main. Dan kena minta izin tu semua, benda tu semua kena minta izin lah. So Barong pun tak ambil video kat dalam apa semua. Tapi aku rasa aku berdoa sampai nangis-nangis. Sebab aku tak tahu tiba-tiba air mata keluar. Ini nak makam yang ketiga, betul? Gas terus, bagi. Sekarang tengok aku apa. Makam ketiga. Waktu Malaysia kan. Alhamdulillah. Mari. Makam ketiga. Sekarang kita dalam perjalanan mau ziarah makam yang ketiga untuk malam ni. Ini perjalanan dia jauh lagi, lumayan jauh. Jauh barat. Geng, kita dah nak sampai tinggi geng.
So makam-makam yang jenis keramat ni kan, apa yang aku boleh share, memang jenis panjat gunung ni tau. Lokasi dia orang memang panjat-panjat gunung ni tau. Sudah sampai geng. Pagi baru tenang. Baru tenang. Ini semua sudah lembek ni. Ini lembek. Oh tak lembek lagi. Segar lagi Nanjak dia. Nanjak lagi kita. Sekejap lagi dah nampak dah tinggi Situs makam keramat Gunung Jati nampak. Gunung Jati Cianjur, Jabar. Oh lama. Sampai jugalah gua. Alhamdulillah, ni semua izin Allah ni. Yang disatukan hati kita semua Kalau tak satu hati tak sampai babe. Berkahnya dapat berkahnya. Mana tadi? Oh tu tinggi tu, nampak tu geng. Waduh. Oh kena. Oh kalau zoom pecah malam nampak. Masya Allah, tinggi weh. Tapi okey lah, tak adalah tinggi mana pun. Okey. Belum naik lagi Dia dah cakap okey. Aku, leluhur aku dah transfer energi. Leluhur aku dah transfer energi dah. Saya di Cina. Tinggi weh, tak sabar aku nak naik atas ni. Jom mari kita naik. Boleh cakap sikit kita di mana bang? Boleh. Sekarang kita lagi di makam Syekh Ghafur. Syekh Ghafur. Betul. Ataupun disebut Raden Natamanggala. Data Manggala. Betul. Pecah rekod bang Tengok pukul berapa? Betul. Apa sekarang pukul 17. 17. Ini mau sampai rumah pukul 5, pukul 6 ni. Pukul 5 pukul 6. So, kita berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 campur abang. 6 orang. Supir. Mari. Alhamdulillah. Moga berkah bagi. Nampak? Dia punya tangga dia, anak tangga dia. Kau tengok tebal tak tebal? Alhamdulillah. Pakai gigi mundur. Ini semua steady lah. Mamang punya saudara semua steady tau. Kau tengok. Kalau panggil malam panjat pokok kelapa pun dia boleh panjat ni tau. Steady punya. Kena orang lain dia cakap apa? Kau ni tak ada masa. Tak ada hari lain ke besok-besok nak ni? Haji ni. Berkah ni. Oh gunung banyak bang Gunung banyak. Gunung Kedai. Ini yang kita itu yang pertama kali naik itu. Gunung Ini namanya Gunung Jati. Gunung Jati. Ada berapa banyak bang Gunung Jati? Oh dia bukannya Gunung Jati. Batu apa tu bang besar? Apa? Tu batu apa? Batu biasa. Tak bisa dipindah. Tak bisa dipindah? Betul. Berat. Try angkat. Mana tahu tiba-tiba aku boleh angkat? Bang angkat. Cantik view. Oh cantik lah. Itu gunung yang Geng, batu ni tak boleh diangkat geng. Pakai alat berat pun tak. Ada orang bertapa tak kat atas ni? Batu-batu keramat. Pakai alat berat pun tak terangkat. Ya Masya Allah. Itu yang ada kat sini. siapa je? Nah. Dia sampai. Dia aneh. Dia sampai kau ada. Tak terasa jalan. Tak terasa kan? Itu nama dia Abang Mudahkan. Dan tadi abang bilang apa tadi? Tinggi. Abang tadi bilang apa? Udah dicampur energinya. Geng, Alhamdulillah. Kita naik, kita tanya Hakim Meruah. Macam mana? Ya, sudah sampai. Tinggi kan? Pada tinggi tu. Napas. Apa okey, macam biasa. Dia tak sama macam mula-mula kita panjat Yang Weh, muka kau bersih betul lah muka kau. Masya. Geng nampak. Ni makam-makam dia. Alhamdulillah. InsyaAllah sama kita sedekah Al-Fatihah pada para wali Allah. Subhanallah. Pokok nampak. Oh.
tinggi tu. Tak rasa. Tinggi, geng. Tinggi, geng. Wah. Tinggi. Jom kita masuk, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Barang off dulu Geng, memang setiap kali kalau aku ziarah makam, ini makam yang kelima mang malam ni 3 kali betul mang. Semalam 2. Dia ada aroma dia yang bau dia memang kuat gila betul. Wangi betul, luar biasa. Okey mang, ini makam siapa? Ini makamnya Raden Aulia Arya Nata di Manggala, dalam area Kidul Gunung Jati. Masya-Allah. Ataupun putra dari Kang Gibran Cikundul, area Wiratan Datar bin Eyang. Lelaki. Semua lelaki. Aulia Allah. Masya-Allah, tengok. Berkahnya, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita set. خصوص من الحضرة وشاب حي الله المرزوق الملك سيغفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhiran giliran dapat doa yang panjang. Alhamdulillah. Panjang man. Panjang sangat doanya. Betul. Masya Allah. Komplit. Selesai. Alhamdulillah. Masya Allah. Bil barakah. Walaupun nyamuk ada, tapi nyamuk tu gigit tak gatal. Tak gatal. Tak gatal. Masya Allah. Tak gatal. Banyak nyamuk sini. Ya. Si panas tak ada. Bagi. So geng, alhamdulillah atas izin Abah semua okey. Besok ada lagi 4 makam. Abang dah ziarah 5 makam 4 makam. Total 9. Kalau betul-betul ikut memang tak habis memang. Kalau betul-betul nak ziarah makam memang tak habis Terlalu banyak Ya. Yang tersohor, yang tak tersohor, betul tak? Ya, betul. Apa-apa pun kita doakan mereka semua kan masuk ke syurga tanpa hisap. Begitu juga pada kita. Masya-Allah, tabarakallah. Dan dingin je. Nak turun ni. Dia nak turun nak gunung-gunung ni. Pagi. Ni gas terus balik sampai aku rasa dalam pukul 5.30 ni. Kan? Lepas tu nak sambung. Pagi, alhamdulillah ya Allah. Ibadah bagus tu.